Hai semua, hari ini saya akan tunjukkan satu cara mudah dan cepat untuk bantu adik-adik di sekolah, terutamanya untuk buat satu nota sains menggunakan AI. Dan anda boleh gunakan Google Gemini, dan nota ini kita akan buat dalam gaya sketch note. Jadi senang untuk faham dan senang untuk adik-adik ingat. So dalam video ni, pertama sekali bila kita nak guna AI ni, kita perlu ada prompt yang betul. Saya akan berikan prompt ini dan letakkan dekat bahagian description. So sekarang ni kita nak hasilkan satu nota sains form 1 yang kemas dan sesuai untuk pelajar umur 13 tahun. So kita gunakan prompt yang pertama, iaitu identify and explain the importance of science in daily life and provide relevant example. Audience is 13 years old student form 1 science subject. Okay, kita paste dan kita submit. So nanti Gemini akan beri detail lah. Okay, dia akan berikan detail jawapan seperti ini. Okay. Yang seterusnya, sekarang ni kita nak minta pula untuk dia buat sketch note untuk nota yang dah diberikan berdasarkan detail nota yang ada. Okay, so ini yang prompt yang kedua. Anda boleh copy dan paste, tapi sebelum anda copy dan paste, jangan lupa untuk ubah dekat bahagian tool ni. Anda ambil create images, okay, dan klik pada butang submit. So dia akan, kita perlu tunggu. Okay, so ini adalah nota yang diberikan oleh Gemini. Okay, anda boleh download. Okay, so ini nota yang anda boleh copy dan juga anda boleh print untuk anda buat rujukan. Okay, so cara ini sangat sesuai untuk pelajar sekolah, ibu bapa, guru ataupun sesiapa saja yang nak belajar dengan lebih visual. Okay, kalau video ini membantu, jangan lupa like, share dan subscribe, dan jumpa lagi untuk video seterusnya. Terima kasih.